Gang, Mak Min Sound MB Sanusi suruh letak jawatan kes rogol dengan buli di Kedah ni. Tapi sebab dia ni benar, dia tak dan tengok kes yang di Selangor pula. Ni hampa tengok kes yang di Selangor 10 kali ganda daripada kes yang di Kedah ni weh. Patutnya hang compare lah kes yang di Selangor dengan kes yang di Kedah ni. Barulah nampak adil, barulah nampak bijak. Ni hampir duk tunjuk bodoh Mak Min. Kalau nak ikutkan yang di Selangor tu Mak Min, isu ternakan babi pun sampai Sultan Selangor murka lah dekat kerajaan negeri Selangor. Sampai Sultan Selangor kata sepatutnya YB dan Esko yang di Selangor sepatutnya pergi buat rumah sebelah kandang babi tu. Duduk dengan babi tu terus lah, baru piau. Selain daripada kes kandang babi di Selangor, kes LGBT yang baru-baru ni meletup weh. Habis semua pemuda PAS, kepimpinan PAS semua bantah, siap buat report polis. Tapi kerajaan Selangor buat apa? Buat bodoh. Penuh konsep-konsep LGBT di Selangor tu Mak Min. Hang tak suruh ambil tak jawatan. Dan aku tengok rekod, Selangor juga menjuarai kes pengidap HIV tertinggi. Dan juga menjuarai jenayah serangan seksual tertinggi. Bukan Kedah Mak Min. Bayangkan macam ni Mak Min, Kedah berlumba-lumba untuk tutup pusat judi, untuk tutup kedai judi. Yang Selangor pula berlumba-lumba nak buka kandang babi, HIV tertinggi, serangan seksual tertinggi. Haram jadah dah Mak Min. Kotlah nak suruh menteri dalam negeri yang pegang AADK, yang pegang PDRM, yang ada unit D7, D8, D9 tu, letak jawatan sebab gagal menangani isu-isu ni. Kotlah nak suruh dia letak jawatan. Jadi Mak Min, bangga tak hang bersekongkol dengan DAP, undi DAP, PKR, Pandap, Amdak hari tu ni? Parti-parti yang duk sokong ni buat apa? Buat bodoh. Sama macam hang lah Mak Min. Sedangkan PAS terus istiqamah dan konsisten membantah menegak menteri-menteri supaya terus bekerja untuk rakyat. Bukan pergi hilangkan kes 47 weh. Hang faham ke tak faham tu Mak Min? Faham lagi elok no?